الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana kita pada malam ini masih lagi diberi izin oleh Allah, diberikan peluang, iaitu modal yang dinamakan umur kita, yang mana umur ini merupakan modal untuk kita melaksanakan segala tuntutan-tuntutan ke atas diri kita, iaitu berupa sama ada kewajipan ataupun kita tambah lagi bekalan kita dengan amalan-amalan yang lain selain yang difardu. Termasuklah kita menjadikan waktu maghrib ini kita istiqamah untuk kita mengimarahkan rumah-rumah Allah. Dalam masa yang sama kita dengar pengajaran dan juga pembelajaran daripada kitab-kitab. Dan pada malam ini kita pergi dekat fiqh muamalah, yang mana kita ambil daripada fiqh manhaji ala mazhabi Imam Syafi'i, yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Buraq dan juga Ali Asyarbaji. Dan pada malam ini kita dah masuk tajuk, kalau nak kira tajuk akhir kitab kita ni. Betul tak? Suluh kalau ikut ada sel lagi Al-Hawalah, pindah hutang. Masa saya mengaji dulu Al-Hiwalah, ni Hawalah, makna sama je. Cuma ni kita akan masuklah insya-Allah, kalau ikut ni bulan 7 lagi kot rasa insya-Allah kita akan masuk tajuk ni. Jadi pada malam ni kita pergi tajuk yang baru, tajuknya yang bernama suluh. Suluh. Pendamaian. Perdamaian. Suluh, perdamaian. Macam kita ayat lapu suluh lain tak? Ni suluh, sulhu. Suluh, saluha, yasluhu, islah. Itu antara mufradat dia. Bukan mufradat, pecahan dia, mushtaq dia, yang memberi maksud perdamaian. Suluh atau perdamaian ialah usaha untuk menyelesaikan sesuatu perselisihan, mencapai persetujuan antara pihak yang bermusuh dan mewujudkan perdamaian antara mereka. Ini dah sudut ta'rif. Yang pertama ni dia pergi dari sudut bahasa lah. Menurut syarak, ini dari sudut syarak pula istilah dalam fiqh kita, perdamaian suluh ialah kontrak yang mewujudkan persetujuan dan menghentikan perselisihan. Dia ada menghentikan perselisihan. Apa yang kita selisih, yang kita tak setuju, kita bergaduh, kita berbalah,
Bahasa Arab dipanggil mukhasamah, pertikaian. Bila kita ada pertikaian, ada dah jalan penyelesaian dia, hukuman pun dah dikeluarkan, tapi kita nak buat juga biar keputusan tu dua-dua boleh terima. Kalau ingat, saya dah sebut mukadimahnya pada minggu yang lalu. Suluh ni pada perkara yang telah diputuskan, memang terbukti orang tu salah, orang tu kena bayar denda, orang tu dijatuhkan hukuman. Ni melibatkan, contohnya orang tu dakwa hutang, dibukti memang dia berhutang, tapi dia nak minta juga nego, boleh tak saya nak bayar separuh je. Dia ngaku dah memang betul saya berhutang, tapi saya nak bayar separuh je, boleh tak? Tu nama dia suluh. Waktu khabar, kalau gitu saya kurangkan 20% je. Kalau gitu tak apalah, saya bank lah bayar, walaupun tak boleh bayar penuh, saya terima kasih banyak lah, 20% pun 20% lah. Ini kaedah suluh nama dia. Kesahihan menurut syarak maknanya dari sudut dalil yang ditunjukkan oleh syarak. Sini diambil daripada ayat Al-Quran. Perdamaian suluh dibenarkan bertepatan dengan syarak, malah ia digalakkan. Al-Quran menyifatkan amalan ini sebagai baik. Wassulhu khair, perdamaian itu lebih baik. Ayat surah An-Nisa ayat yang ke-128. Wassulhu khair. Ayat ini menjadi dalil kepada perdamaian suluh dibenarkan oleh syarak ini kerana semua perkara yang baik sudah tentu bertepatan dengan syarak, sementara semua perkara yang tidak baik sudah tentu dilarang oleh syariat Allah. Ini diberi dah kepada kawaid fiqh yang besar. Kalau kita ingatlah, tapi hari itu kita dah rasa masuk kawaid fiqh. Kita belajar kitab usul fiqh itu, kita dah masuk kawaid fiqh. Kawaid fiqh ni setengah kitab bab ujung lah, setengah kitab tajuk lain tu, bukan bawah usul fiqh, tapi kebanyakannya meletakkan peringkat awalnya semua sebahagian daripada usul fiqh. Sebab apa? Kawaid fiqh ni kaedah tu boleh masuk semua bab yang ada dalam fiqh. Maknanya dia menyeluruh. Sebab tu kawaid, kaedah fiqh. Macam kita sebut belum ni, hukum asal. Dia ambil hukum asal. Dalam bab puasa ada, dalam bab bilangan rakaat ada, sembahyang ada, banyak bab air sembahyang ada, macam bab, guna kaedah yang sama. Jadi ini adalah kaedah fiqh yang berdiri atas ad-darar yuzal, ataupun kaedah usul fiqh yang kita belajar dulu, masalih mursalah. Dia ada masalih mulghah. Mulghah ni yang dibuang, yang kita nampak dia ada baik, rupanya syarak tak terima. Contohnya jual beli riba. Jual beli riba dari satu sudut ekonomi, mungkinlah ekonomi barat, kapitalisme apa semua terima jual beli riba. Tapi Islam tak, kerana melihat kebaikan tu sebenarnya kena digugurkan, dipanggil mulghah. Jadi kaedah yang disebut di sini ialah semua perkara yang baik bersama dengan syarak, semua yang buruk akan ditolak oleh syarak ataupun dilarang oleh syarak. Ini adalah kaedah umum. Tapi ia mesti selari dengan syarak sebagaimana yang ada dalil. Sebab apa? Akal manusia ni dia terhad untuk menilai sesuatu tu baik ke buruk. Dia hendaklah dipandu oleh syarak. Kalau tidak dipandu oleh syarak, dia boleh
salah memahami hak baik tu buruk, hak buruk tu baik. Jadi di sini dibawa lagi dalil firman Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada apa-apa kebaikan pada banyak kata-kata sulit mereka, kecuali kata-kata sesiapa yang menyuruh orang lain supaya bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari redha Allah, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Surah An-Nisa ayat 114. Ayatnya kata-kata ni disebut tidak ada kebaikan kecuali pada menyuruh orang lain buat sedekah, kebaikan, dan juga mendamaikan antara manusia, au islahim bainan nas. Islah tu, islah. Kalau puasa dulu masa yang berhormat Datuk Ustaz Makna Hamzah, belum dapat datuk lah dulu, masih jadi YB Asko penerangan dakwah. Setiap kali sidang tu memang disebut kita nak kena ada islah. Saya banyak kali lah dengar dia sebut gitu. Betul lah, acak kali kau masuk sidang tu sebagai pemerhati. Jadi islah ni maknanya kita buat perkara yang baik. Dan di sini dia merujuk kepada mendamaikan antara manusia, islahum bainan nas. Beberapa dalil Al-Quran lain yang menjelaskan kesahihan amalan ini menurut syarak akan dinyatakan nanti. Kesahihan amalan ini juga dinyatakan oleh sunnah sesadah Al-Quran. Tapi kalau ada lagi ayat lain, cuma dia akan merujuk kepada bab ni nanti dalam pecahan hukum-hukum nanti. Dia pergi daripada Al-Quran, dia pergi pada sunnah pula, daripada Nabi, daripada hadis Nabi. Diriwayatkan Nabi bahawa Nabi SAW bersabda. Ni riwayat Tirmizi. As-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. Perdamaian adalah harus dan sah di antara orang Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal. Inilah yang kita sebut sebelum ni. Kalau orang tu ternyata salah, kita nak mendamaikan supaya orang tu jadi betul, tak boleh. Dengan kata lain, kalau orang tu belum dibuktikan salah atau betul pun tak boleh kau. Contoh, bila seseorang itu didakwa dia berhutang. Orang tu mendakwa dia berhutang, dia dah bawa bukti. Orang yang didakwa pula tak ada supah kan, al-bayyinah ala man adda'a, bukti kena bawa oleh pendakwa, wal yamin ala man ankara. Dia tak bicara pun, itu pun nak buat suluh, tak boleh. Sebab suluh ni selepas diselesaikan siapa yang benar, siapa yang salah, baru pergi ke suluh. Sebab boleh jadi dia salah ambil harta haram dengan cara yang suluh tadi. Sebab tu suluh tak berlaku pada menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal. Sebab tu ia tak timbul ketika sebelum dijatuhkan hukum, dia selepas dijatuhkan hukum.
Hadis ini menyebut cara khusus ditujukan kepada umat Islam. Sebut bainal muslimin. Selain kerana mereka lebih patuh kepada perintah Allah, walau bagaimanapun dalam kes ini orang bukan Islam juga terikat sama seperti umat Islam. Maknanya dia dalam bab jual beli ni hukum dia sama lah. Tak, kita beli dengan orang bukan Islam. Sebenarnya kalau kita pergi ke kitab ni, dia ada hukum zimmi, hukum harbi orang kafir. Tapi pembagian hukum zimmi harbi tu dia ada pada ulama' terkemudian. Peringkat awalnya macam mana kategori-kategori ini dibahagikan, itu menurut pandangan ulama' fiqh lah. Dan hak semasa ni ada juga menggunakan pendekatan kafir ni, dia ada kafir bukan harbi zimmi dah. Ada ahli dakwah dengan bukan ahli dakwah. Di semua pembahagian tu dia ada istinbat dia lah. Walau bagaimanapun sini, bila kita bincang bab muamalat, duduk dalam negara kita sekarang ni, realiti dia kena buat muamalat samalah macam kita buat muamalat dengan orang bukan Islam, sama dengan orang Islam, sama je dengan orang bukan Islam, ataupun sebaliknya. Maknanya kita buat muamalat jual beli dengan orang Islam, begitu juga dengan bukan Islam. Dalam bab makanan lain. Kalau dia yang menyediakan makanan, maka kita kena semak, adakah ikut cara Islam ke tidak, masakan dia dan seumpama. Jadi kalau kita tengok balik sini, orang bukan Islam juga terikat sama seperti umat Islam. Kalau ada isu suluh pun sama. Ulama Islam pada sepanjang zaman bersependapat bahawa kontrak perdamaian bertepatan dengan syarak. Ada diriwayatkan bahawa Umar radhiyallahu anhu berkata, suruhlah mereka yang bertelingkah supaya duduk semeja agar mereka berdamai. Jika hakim memutuskannya, mereka akan saling benci-membenci. Kata-kata Umar ini diucapkan di hadapan para sahabat dan tiada siapa pun yang membantah. Ini bermakna mereka mencapai kata sepakat bahawa pendamaian dibenarkan oleh syarak. Di ijma' ni, kita biasa dengar Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas. Kita nak kena ingat balik usul fiqh dulu. Ijma' ni sepakat ahli fiqh yang ada sezaman. Zaman Nabi ada Nabi, pensyariatan tak timbullah ijma' ni. Dia bermula daripada zaman sahabat. Kalau semua sahabat sepakat, tak ada seorang bantah, maka dia kira ijma'. Zaman sahabat, zaman Sayyidina Umar payah dah nak buat ijma' ni. Zaman Abu Bakar boleh pergi sebab Abu Bakar dakwi keluar daripada Madinah. Hak pakai-pakai ni kalangan sahabat. Tapi zaman Sayyidina Umar boleh pergi ke Mekah, boleh pergi Kufah, kat Baghdad. Termasuklah zaman Sayyidina Ali, zaman Osman, dia makin jauh, jadi makin susah nak berlaku ijma'. Maka di sana ada satu istilah lagi yang berlaku pada zaman sama ada zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, ialah nama dia ijma' juga, tapi nama dia tambah selagi perkataan sukuti. Sukut, uskut, senyap. Maknanya seorang sahabat buat keluarkan jatuh hukum, tak ada sahabat lain bantah. Bila tak ada seorang sahabat bantah, dikira senyap, tanda setuju. Dan bila kita pergi mendalam sikit bab ijma' sukuti ni, dia dari sudut ilmiah lah. Saya benar suka cakap bab usul fiqh ni. Memang saya ambil master pun bidang usul fiqh. Cumanya ia tak sesuai, dia kena kelah kau. Ada kitab apa semua, Bible, dan kena ngapa, kalau ada periksa dah. Jadi ijma' sukuti ni ada juga kes ia tempoh yang lama. Sebab apa? Jarak hukum tu baru sampai lambat.
Dia tak macam zaman sekarang kod telefon je. Fatwa terbit kod telefon, sedunia boleh tengok. Fatwa terbit dah. Dia adalah bab faraid pun ada berapa bab. Di Madinah itu dah hukum dia gini. Tapi kat Mekah tak sampai lagi keputusan hukuman tu. Lepas tu nak sampai ke Baghdad tu, dekat Iraq, Kufah. Tak sampai lagi. Yang ambil masa kadang sebulan, kadang 2 bulan. Bila tahu je, oh gini Saidina Umar putuskan hukuman dia gini, semua berlaku. Ada tak tiba-tiba pandangan dia berlainan dengan Saidina Umar dan tempoh yang lama. Waktu tidak dapat dipastikan. Tapi bila kita rujuk hukum fiqh, mana-mana pandangan Saidina Umar ni, kita payah nak jumpa ada dibantah oleh pandangan lain, sahabat lain. Sebab Saidina Umar ni antara ulama, antara sahabat yang paling faqih. Maknanya kalau istilah kita ulama mujtahid mutlak lah. Dia boleh buat keluar fatwa apa semua hukum hakam dalam semua perkara. Banyak dalil-dalil ada. Dalil yang menyokong lah, pandangan dia banyak lah berkait dengan dia ni seorang yang sangat alim dan juga faqih. Tapi nak sebutnya di sini ialah ijma' Sukuti ni dalam bab ni, bab suluh ni. Bab banyak hadis yang diriwayatkan dipanggil hadis ahad. Satu jalur je yang meriwayatkan hadis tersebut. Kebanyakannya daripada Saidina Umar Al-Khattab. Disebut dalam periwayat hadis ni, ilmu riwayah ni, ini kerana sahabat lain semua menghormati Saidina Umar ni, siapa bila Saidina Umar meriwayatkan suatu hadis, orang lain takkan riwayatkan hadis tu. Maknanya cukup dengan Saidina Umar saja. Iaitu hadis ahad. Hadis ahad ni banyak. Kan banyak maknanya hadis-hadis ni kebanyakannya jadi sumber hukum utama. Dalam bab hukum Islam ada hadis Jibril, ada innamal a'malu binniyat tu hadis ahad. Itu riwayat Saidina Umar. Jadi macam kisah ni, Saidina Umar ucap di hadapan para sahabat dan tiada siapa pun yang membantah. Ini bermakna mereka mencapai kata sepakat bahawa pendamaian dibenarkan oleh syarak. Mana ijma' sahabat dan dia berlaku dengan secara Sukuti, yang lain senyap tanda setuju. Sebab apa? Ada hak terkemudian ni dia bahas zaman tabi'in. Zaman tabi'in payah nak berlaku ijma'. Jadi kan boleh ijma' Sukuti. Nak sukut macam mana kalau tak dengar? Kalau tak tahu hukum tu, jadi tempat lain memanglah senyap, tak siapa lagi bahas hukum tu. Itulah antara perkara yang menjadi hujah-hujah bila menerima dan juga menolak pandangan berkait dengan ijma' selepas daripada zaman sahabat. Itu zaman tabi'i, zaman tabi'i. Ya. Dari sebut bawah tu, jika hakim memutuskannya, mereka akan saling berselisih. Tadi dia kata suluh ni kena buat keputusan dulu. Ya. Hak ni dalam bab kalau kita perasan bincang luar mahkamah. Bincang luar mahkamah. Dia kalau memang jelas orang tu salah, dia tak mengaku salah, kena selesai mahkamah juga. Tapi kalau nak selesai luar mahkamah, kalau perasan kalau kat kita ni, kalau kes tu boleh menang, biasanya dia pergi ke hakim kau. Tapi kalau kes tu dia tak boleh nak menang, dia akan khabar tak apalah kita bincang luar mahkamah. Tu juga suluh. Setengah tu ni pengalaman saya lah melibat bicara mahkamah ni kait dengan dakwa syarikat apa ni. Dia akan kira kos yang perlu ditanggung oleh syarikat. Urusan bicara tu kan banyak, kena latih peguam apa semua. Kalau melibatkan pekerja dia boleh guna mahkamah buruh. Dia boleh, maknanya mahkamah buruh sendiri yang tanggung peguam apa tu, penguam bela apa.
Kalau nak pakai buruan sendiri pun boleh, tak ada masalah. Tapi maknanya ia tak berat mana, syarikat ni berat. Jadi dikira-kira lebih kurang je bayar sama dulu. Ataupun bayar tuntutan dulu. Jadi hak gini ni dia panggil selesai dua mahkamah. Hak ni lah yang disebut suluh. Cuma kalau orang tu jelas-jelas salah, dia tak mau mengaku salah. Hak tu kena selesai dengan perbicaraan juga. Sebab kita tak boleh suluh pada perkara yang salah, ia akan bagi tajuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Biasanya bincang luar mahkamah ni, ia akan khabar tak apalah saya kendor, saya tambah terah ni, sekiranya saya tambah teruskan pendakwaan saya ni, maknanya saya tambah tebal lah, mungkin saya pun memang salah juga, nak selesai luar mahkamah. Tu biasa gitu. Hikmah. Islam adalah agama yang berlandaskan perpaduan dan hubungan persaudaraan. Sini ada macam tazkirah sikit. Tajuk, kalau ingat tajuk hibah pun ada kat bincang pasal hikmah. Atau tajuk belum ni pun biasanya ada hikmah. Yang mana Islam agama berlandaskan perpaduan dan hubungan persaudaraan, semangat kerjasama dan berganding bahu. Islam tidak menerima perpecahan sebab-sebab puncanya. Firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, iaitu agama Islam. Dan janganlah kamu berpecah belah. Ni ayat ni dengar sama. Atas dasar ini kita dapati syariat Allah menggalakkan manusia supaya menunaikan segala hak orang lain, kerana mengabaikan aspek ini menjadi punca utama berlakunya segala pergaduhan dan perselisihan. Benarnya kalau kita tengok balik ayat ni, tak ada pun suruh suluh, suruh perdamaian. Tapi bila sebut jangan berpecah, suruh berdamai lah. Dia panggil mafhum mukhalafah. Dan juga kita boleh tengok dari sudut dia panggil dilalah isyari. Secara isyaratnya supaya kita ni tidak berpecah. Salah satu jalannya adalah dengan perdamaian, suluh. Firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan cara yang salah, batil. Dan janganlah pula kamu menghulurkan harta kamu sebagai rasuah kepada hakim-hakim. Wa tudlu biha ila al-hukam. Jangan kamu menghulurkan. Tu dulu ni dalwun. Dalwun ni apa? Baldi ataupun timba. Dalwun kalau kita pergi kedai rucik, maksud dia baldi lah. Baldi. Kan timba tu hak nak holo dalam laga tu macam baldi juga. Tali yang mengikat timba tu nama dia rasya, yang kita nisbah jadi rashwah. Sebab tu ayat ni disebut bekah tu lalu, timba lalu. Ni dari sudut tafsir lah. Rashwah ni kita olok sesuatu, nak mendapatkan sesuatu. Dari sudut istilahnya membatalkan yang hak, membenarkan yang batil. Bila kita olok sesuatu ke hakim, nak benda sebenarnya. Kita tengah balah kita pun olok hakim yang bicara kes kita. Agak-agak ada kesan tak kepada keputusan hakim tersebut? Jawab dia ada. Kita ni manusia. Akan ada terhutang budi. Bila tengah bicara dia jadi rasuah lalu. Rasya wal mutashi finnar atau kama qala.
Maknanya dalam neraka. Rasuah dan juga penerima rasuah dalam neraka. Jadi sini disebut waktu dulu biha ilal hukam, makan harta secara batil. Lepas tu Allah pula sesuatu ke hakim supaya kamu dapat memakan atau mengambil sebahagian daripada harta benda manusia dengan cara yang dosa, bil isim, dosa, padahal kamu mengetahui kesalahannya. Pengalaman saya berusaha dengan peguam. Dia peguam ni bila dia temu klien kali pertama sama ada nak buka file ke tidak, dia minta anak guam dia berterus terang. Lepas nak guam dia berterus terang, barulah dia bincang kerana nak kona kat tu, kerana nak kona kat tu. Tapi kalau anak guam dia tak terus terang, dia pun tak boleh nak kona. Masuk kona ni maknanya dia nak berhujah lah secara teknikal ke apa ke, kat mana tu. Dan kebiasaannya pertemuan hak masa terus terang tu dia tahu dah klien ni betul ke salah. Tahu? Lepas tu kalau kita ambil peguam orang Islam yang ada amanah, yang ada tanggungjawab, dia akan tolak kes-kes nak membenarkan yang batil. Ni saya selingan je, saya baru tahu gitu bila berusaha. Tapi kalau klien tu tak tahu dia benar ke dia salah, dia akan bantu. Tu orang Islam lah. Tapi kalau orang bukan Islam, boleh jadi dia nampak je kalau kes ni, dia terima belaka kes menang ke kalah, sebab dia akan dapat bayaran. Tapi kalau dia nak untung besar, dia akan pilih kes ni ke kes tu, kes ni ke kes tu. Oh, ni boleh menang ni walaupun dia salah, tapi dia boleh menang kat kes ni, dia ambil bayaran banyak lagi. Macam-macam. Sebab tu kalau kita baca hadis-hadis kait dengan latihan hakim, hakim ni separuh kaki dia dalam syurga, separuh kaki dia dalam neraka. Keputusan betul insya-Allah syurga. Keputusan salah dihumbang ke dalam neraka. Dia kalau tengok hadis tu, bahaya hakim ni. Tugas hakim ni. Tak banyak kalau kita cari hadis yang sebut sebelah kaki masuk syurga, kita tak jumpa rasa hadis tu je. Kalau ada hak lain mungkin tak banyak lah. Jadi dia juga memberi galakan untuk suruh orang jadi hakim. Sebab apa? Bila jadi hakim ni sebelah kaki dan syurga dah. Itu dari sudut motivasi lah. Tapi dari sudut amarannya, jangan awak ikut hawa nafsu, walaupun mu tahu orang tu salah, mu jatuh hukum dia tak bersalah, jangan. Sebab itulah menyebabkan dua-dua kaki dalam neraka. Kita ni tak tahu sebelah kaki masuk syurga ke tak ni. Ni selingan saja. Dalam ayat lain Allah meletakkan pergaduhan dan membunuh jiwa tanpa sebab munasabah dalam satu senarai, kerana pergaduhan ini biasanya akan mengheret manusia ke arah itu. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan atau mengambil harta benda orang lain di kalangan kamu dengan cara yang salah, yakni tipu daya, judi atau sebagainya, kecuali dengan cara perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Janganlah juga kamu membunuh dirimu sendiri dengan membuat perkara yang boleh memusnahkan dirimu sendiri di dunia atau akhirat. Sesungguhnya Allah Maha mengasihani kamu. Surah An-Nisa ayat yang ke-29. Dalam ayat ni banyak sangat hukum hakam ada. Dan bila mana Allah letak suatu perkara tu dalam satu ayat, nak menunjukkan bahawa di sana ada perkara yang kita boleh lihat. Kalau sini diletakkan sekali dengan membunuh.
membunuh diri pun ada. Makan harta yang batil, membunuh diri, Allah letak sekali. Maknanya betapa dahsyatnya. Dan di sini perkaitan dia ialah bila makan dengan batil boleh menyebabkan perbunuhan antara satu sama lain. Dan jalan keluar dia ialah dengan melakukan perniagaan tijarah antara minkum, yang reda antara satu sama lain. Ni antara tujuan jual beli akad ni, supaya bai' antaradin. Jual beli ni cerita pasal redha meredai. Maka di sini ada dah Allah sediakan jalan melalui jual beli yang redha di antara kamu, dan Allah maha mengasihani kamu. Dan maknanya kait dengan suluh. Suluh di sini ialah perdamaian. Di sini ialah dengan cara kita melakukan akad yang redha di antara kamu. Tijarah di sini walaupun sebut perniagaan, dia juga akad ataupun kontrak secara umum. Rasulullah SAW juga turut melarang umat Islam supaya tidak bercakaran dan berselisih, kerana kesan perkara ini akan menyebabkan manusia terjebak kepada kekufuran. Nabi SAW bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Sila hadis ni hadis Bukhari ni, dua-dua bawah dia tu pun hadis Bukhari juga. Oh ni matan dia sambung, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Tu sambungan bawah ni. Ni hadis ni dah silap hadis ketika khutbah wada, haji wada, ketika haji. Dia kalau ikut hadis ketika khutbah wada ni panjang. Ada sebahagian sahabat diriwayat sebahagian. Ada yang riwayat panjang tapi dia lari sikit matan ni. Bila digabungkan barulah kita akan nampak. Dan macam kita dengar khutbah dah, khatib berkhutbah. Agak-agak kita nak cerita mula sebutir-sebutir macam khutbah royak tu senang ke susah kita. Sebab tu Nabi berkhutbah tak panjang. Sebab tu sahabat boleh riwayat balik. Jadi apa yang Nabi khutbahkan itu dijadikan sebagai hadis, sumber hukum. Agak-agak kita dengar khutbah 20 minit tu boleh-boleh tak kita nak riwayat semula. No. Macam saya duk kuliah daripada awal di sampai sekarang, boleh tak nak salin balik, ingat balik. Sebab tu sahabat dia riwayat ada hak panjang, ada hak pendek yang dia ingat. Ada riwayat sebutir-sebutir macam Nabi sebut, ada yang ambil maksud yang dia faham daripada ucapan Nabi pun ada. Itu ilmu matan hadis lah, dia panggil ilmu dirai. Kalau ni berkait dengan isu suluh ni lah. La tabaghadu. Dillah di sini larangan, maknanya haram lah. Janganlah kamu saling membenci. Ni ghairil maghdubi alaihim, ni yang dibenci, jalan yang dibenci oleh Allah. Jangan benci antara satu sama lain. Wala tahasadu, jangan kamu dengki mendengki. Dia tabaghadu ni dia tafa'alu. Tafa'alu ni wazan tafa'al ni maknanya saling. A benci B, B benci A. Ia bukan A benci B, B sayang ke A. Ada. Waktu marah bukan kebencian tapi tanda sayang. La tabaghadu wala tahasadu, sama jangan dengki mendengki. Dengki ni bahaya. Kemuncaknya dia boleh ambil satu tindakan yang menyebabkan lawan dia
sama ada mudarat ataupun nak hilangkan nikmat yang ada pada orang tersebut. Dan deki ni boleh memandangkan segala amalan kita ibarat api membakar kayu api. Ini musim terbakar. Kita tengok Bandar Kuala Lumpur ni terbakar. Kalau tengok dah video dia dahsyat tau. Kemarin teruk orang ambil gambar dengan drone. Video ada drone. Kita tengok tu, ya Allah. Allah, maknanya atas kuasa Allah berlaku. Allah nak padam sekejap. Kita ingat hak berlaku dekat jalan nak pergi Sungai Tan tu, tempat buang sampah tu. Berapa minggu walaupun hujan lebat pun api ada lagi. Dan tanah gambut. Berapa layer bawah tu bara ada semua. Itu semua kuasa. Tapi kalau kita kaitkan dengan hasad ni, ya Allah, rupanya hasad gitulah. Dia akan perhabis amalan kita sampai kita tak sedar. Wala taqata'u. Taqata'u ni saling memutuskan hubungan. Hubungan silaturahim. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Bagi kamu semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. La tarji'u ba'di kufara. Janganlah kamu kembali selepas kematianku menjadi orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaqa ba'd. Dalam keadaan sebahagian kamu memenggal leher sebahagian yang lain. Kufur maknanya meninggalkan Islam, membunuh antara satu sama lain. Jadi kita berhenti situlah. Sebab dia dalam bab kita bincang ni bab hikmah suluh. Jadi hikmah suluh ni memang dia ke arah tazkirah sikit lah. Arah peringatan bersama. Itu istimewanya kitab Firman Haji. Walaupun kita bincang bab fiqh, dimasukkan juga hikmah. Kat hikmah ni akan beri peringatan. Bab ni sebenarnya dikait dengan kehidupan kita juga. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fi afiatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.